Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ilham Karimi bin Muhammad Asri dari Pengkhususan Pendidikan Islam PISMP 2023-2028 dari kuliah tahun 1 S202. Jadi hari ini saya akan membentangkan bagi subjek PIMK 3253 iaitu pengajian hadis. Jadi sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin memberi jutaan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Dr. Faharudin bin Arba'in. Dengan tunjuk ajar beliau dapat juga saya menyiapkan tugas saya ini. Jadi kita teruskan kepada agenda utama kita iaitu tajuk bagi pembentangan saya pada hari ini. Jadi soalan yang saya pilih dalam pembentangan untuk kali ini iaitu soalan yang pertama iaitu bahagian A yang bertajuk menjawab salah faham dalam ilmu hadis. Jadi pembentangan ini adalah bertujuan untuk menjawab salah faham dalam ilmu hadis. Bukan itu sahaja, pembentangan ini juga akan menjelaskan berkaitan kepentingan menjaga ilmu hadis. Hal ini penting terutamanya dalam sudut agama dan nilai ketamadunan Islam. Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus masuk kepada isi utama kita. Jadi isi pertama kita pada hari ini iaitu salah faham berkaitan dengan autoriti dalam ilmu hadis. Antara salah faham yang sering menjadi isunya adalah sahabat juga manusia biasa. Jadi bagaimana kita boleh terima hadis daripada mereka tanpa syak? Jadi maknanya di sini setengah pihak ni mereka mempertikaikan kesahihan sesuatu hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu dengan alasan mereka hanya manusia biasa yang tidak maksum. Jadi jawapan untuk menjawab salah faham ini adalah para sahabat bukan sahaja manusia biasa seperti kita. Mereka adalah generasi yang menerima tarbiyah langsung daripada Rasulullah SAW. Jadi di sini walaupun sahabat ni tidak maksum seperti para nabi, mereka merupakan generasi yang mendapat pendidikan langsung daripada Rasulullah SAW. Jadi para sahabat ni mereka ni telah hidup bersama Nabi, melihat perlakuannya dan mendengar sendiri sabda daripada Nabi. Tambahan pula, mereka ini amat berhati-hati dalam menyampaikan hadis kerana sedar tanggungjawab agama yang besar di atas bahu mereka. Jadi, antara dalil dan daripada Al-Quran dan hadis yang dapat menyokong jawapan sebentar tadi adalah yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat ke-100 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud dan orang-orang yang terdahulu, iaitu yang pertama masuk Islam daripada Muhajirin dan Ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, iaitu Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Okey, seterusnya antara dalil daripada hadis pula iaitu yang terdapat dalam hadis Sahih Bukhari yang ke-3650 iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum, yang bermaksud sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada zamanku, kemudian yang selepas mereka, kemudian yang selepas mereka. Iaitu di sini maksudnya adalah sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada zamanku iaitu para sahabat lah. Dan kemudian yang selepas mereka, kemudian selepas mereka iaitu daripada golongan tabi' dan tabi'in. Bukan setakat dalil sahaja, ulama' hadis bersepakat bahawa semua sahabat ni adalah adil ataupun dikenali sebagai udul. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyatakan bahawa keadilan sahabat adalah ijma' para ulama' hadis, tidak perlu diperincikan lagi. Ada juga
daripada pandangan ulama, iaitu salah satunya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan dalam Nuzhat Al-Nazhar, iaitu keadilan semua sahabat adalah sesuatu yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Oleh itu, riwayat hadis daripada para sahabat ni dia diterima secara umum tanpa dipersoalkan kredibiliti mereka satu persatu. Berbeza dengan generasi perawi selepas mereka. Jadi, kita beralih pula kepada isi yang kedua, iaitu salah faham dalam periwayatan dengan makna, iaitu riwayah bil makna. Antara salah faham yang sering menjadi isunya adalah hadis mesti disampaikan dengan lafaz asal. Kalau guna makna sahaja, ia bukan lagi hadis Nabi. Jadi jawapan untuk menjawab salah faham tersebut ialah periwayatan dengan makna memang berlaku sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat lagi. Tapi ia dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi maknanya di sini memang benar bahawa menyampaikan hadis berkenaan lafaz asal lebih utama. Namun, periwayatan bil makna dibenarkan dalam situasi tertentu, terutamanya oleh sahabat dan perawi yang benar-benar faham isi kandungan hadis serta penguasaan bahasa Arab yang tinggi. Antara huraian yang boleh menyokong jawapan tersebut, iaitu orang yang meriwayatkan mestilah faqih, memahami benar maksud asal Nabi Muhammad SAW. Ianya tidak boleh mengubah atau menambah unsur baharu. Contohnya, Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan hadis berdasarkan maksud, bukan lafaz asal, tetapi tetap diterima ulama kerana maknanya benar dan tidak menyimpang daripada makna asal. Jadi, ulama hadis seperti Imam Al-Nawawi dan Al-Khatib Al-Baghdadi menyatakan bahawa jika perawi tersebut amanah dan memahami maksud sebenar hadis, maka tidak mengapa untuk menyampaikannya secara makna. Tetapi, ini hanya kepada mereka yang layak sahaja. Bahkan dalam banyak kes, sahabat juga pernah meriwayatkan hadis secara makna, namun tidak bercanggah dari segi maksud sebenar. Maka tidak wajar dianggap sebagai salah jika dilaksanakan secara bertanggungjawab. Jadi, maknanya di sini jika meriwayatkan hadis daripada makna sahaja tak mengapa, asalkan makna tersebut tidak mengubah daripada makna asal hadis tersebut. Okey, antara dalil daripada hadis riwayat sahabat, iaitu Imam Muslim pernah melaporkan dalam mukadimah Sahih Muslimnya, iaitu bahawa ramai sahabat dan tabi'in meriwayatkan hadis dengan maknanya selagi ianya tidak mengubah maksud asal. Contohnya, Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan hadis dengan makna, bukan lafaz literal, dan diterima oleh para ulama. Okey, jadi antara dalil umum yang bagi menyokong jawapan sebenarnya tadi, iaitu yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari hadis ke-3461 yang berbunyi balighu anni walau ayah, iaitu yang bermaksud sampaikan daripadaku walau satu ayat. Di sini Nabi Muhammad SAW membenarkan penyampaian mesej walaupun ringkas atau berdasarkan makna, dengan syaratnya makna asal itu tidak boleh diubah, hanya dilakukan oleh orang yang faqih dan ahli bahasa Arab yang memahami maksud hadis sebenar. Jadi seperti yang saya kata sebelum ini, makna asal hadis itu tidak boleh diubah. Jadi sekiranya ia diubah, maka maknanya sekiranya maksud asal hadis itu diubah, hadis itu tidak boleh diterima. Jadi seterusnya kita beralih pula kepada isi kita yang seterusnya, iaitu kepentingan menjaga ilmu hadis. Jadi di sini saya akan membentangkan daripada dua sudut, iaitu dari sudut keagamaan dan juga dari sudut nilai. Jadi pertama sekali saya akan membentangkan daripada sudut keagamaan, iaitu ilmu hadis adalah sumber hukum Islam selepas Al-Quran. Jadi maksudnya di sini, tanpa hadis, umat Islam ni tidak akan dapat memahami Al-Quran secara sempurna.
Contohnya, Al-Quran ini menyuruh mendirikan solat tetapi tidak menjelaskan secara terperinci tentang waktu, rakaat atau bacaan dalam solat. Jadi semua ini dijelaskan oleh hadis. Jadi jika ilmu hadis ini tidak dijaga, maka akan berluasalah hadis-hadis palsu yang boleh menyesatkan umat dan menimbulkan kekeliruan dalam agama. Oleh itu, menjaga kesahihan dalam integriti ilmu hadis adalah satu tuntutan agama agar ajaran Islam kekal relevan dan sahih serta seperti yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi antara dalil yang dapat menyokong hujah tadi iaitu yang terdapat dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Wattaqullah innallaha syadidul iqab, yang bermaksud apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Surah Al-Hajj ayat yang ke-7. Jadi di sini maka hadis menjadi asas penting untuk memahami syariat. Antaranya adalah seperti solat, zakat, puasa dan sebagainya yang tidak dihuraikan secara terperinci dalam Al-Quran. Jadi seterusnya iaitu kita beralih pula kepada kepentingan ilmu hadis dari sudut nilai dan ketamadunan ilmu. Jadi yang pertama iaitu ulama hadis menyemak latar belakang perawi, kekuatan hafazan dan kesahihan sanad. Ini mendalam nilai amanah, ketelitian dan jujur dalam budaya keilmuan. Contohnya, Imam Al-Bukhari mengembara ribuan batu semata-mata untuk memastikan satu hadis yang sahih sahaja. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa ilmu hadis ni ia menanamkan sifat teliti, amanah dan jujur serta bertanggungjawab dalam penyampaian ilmu. Ini terbukti dalam usaha para ulama mengkaji latar belakang perawi, menghafal ribuan sanad serta menolak riwayat daripada perawi yang lemah atau tidak dipercayai. Jadi, sistem seperti ilmu al-jahru wa ta'dil menunjukkan bahawa Islam ni sangat menekankan integriti dan kredibiliti sumber maklumat. Jadi, nilai-nilai ini amat berguna dalam kehidupan moden seperti dalam bidang kewartawanan, pendidikan dan perundangan. Jadi, menjaga ilmu hadis juga bererti menjaga warisan daripada Rasulullah SAW serta menjamin generasi seterusnya untuk menerima ajaran Islam yang bersih daripada pemalsuan. Seterusnya, di sini disertakan juga kisah teladan Imam Al-Bukhari, iaitu Imam Al-Bukhari beliau telah menolak mengambil hadis daripada seorang lelaki yang menipu kudanya dengan makanan walaupun lelaki itu hafiz. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa Imam Al-Bukhari ini telah menunjukkan ketelitian dan prinsip nilai yang tinggi dalam pengumpulan hadis. Jadi beliau telah menolak pandangan-pandangan yang tidak sahih ataupun yang palsu lah. Dari sini kita dapat lihat bahawa sifat kejujuran dan tanggungjawab Imam Al-Bukhari dalam mengumpul hadis-hadis. Jadi sebelum pembentangan ini berakhir, disertakan juga penutup bagi pembentangan saya pada kali ini, iaitu kesimpulannya, memahami dan menjawab salah faham dalam ilmu hadis adalah amat penting bagi memastikan umat Islam ini tidak terkeliru dengan dakwaan yang tidak berasas. Autoriti para sahabat radhiyallahu anhum dan konsep periwayatan bil makna perlu difahami secara ilmiah dan adil berdasarkan panduan ulama muktabar. Selain itu juga, menjaga ilmu hadis ini bukan sahaja penting dari sudut keagamaan kerana ia sumber hukum kedua selepas Al-Quran, tetapi juga dari sudut nilai kerana ia mengajar kita tentang amanah, ketelitian dan integriti, jujur serta tanggungjawab. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk terus memelihara dan menghormati kedudukan ilmu hadis agar ajaran Rasulullah SAW ini sentiasa terpelihara dan dapat diamalkan dengan sahih oleh generasi yang akan datang.
Sekian, itu sahaja pembincangan saya pada hari ini. Saya memohon maaf sekiranya terdapat uh, salah daripada tutur kata saya daripada pembincangan saya pada hari ini. Sekian, itu sahaja pembincangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.